welcome back to my channel. So hari ni Ina nak prank, nak kenakan Aris. Dia bagi Ina handphone dia tau. And then Ina kata Ina nak edit. Okay. Sekarang ni dia tanya mana handphone dia. So Ina cakap Ina dah bagi kat dia. So tengok macam mana dia punya reaction bila Ina marah dia supaya handphone dia hilang. Nah, dia sorokkan somewhere. Ina sorokkan kat dalam ni. Kat dalam ni. So, ya Allah teruknya. Tengok macam mana dia punya reaction. Sabar. First time buat video macam ni. Kita usik-usik lah sikit. Mau mesra. Arif buat apa tu? Ha? Tengok TV? Cerita apa tu? Hari ni. Wah, comelnya. Dah. Iya. Ain? Buat apa? Cari handphone kakak. Hah? Handphone kakak hilang ke? Saya tak tahu. Tadi hantu dia nonton TV je. Tadi nak kakak main handphone kakak. Lepas itu saya tak tahu lah kakak letak mana. Kakak Ain ada guna tak? Tak. Ain ada pegang tak handphone kakak? Itu Ain pernah tanya mama boleh main handphone kakak ke? Ain ada ambil tak? Sorot-sorot tak ada? Kakak, handphone kakak kat mana? Hah? Kakak pun tengah cari. Hah? Bila hilang? Mama. Bagi tadi. Waktu kat bilik mama dah bagi tadi. Mama, lagi apa tu? Lagi tu apa? Tengah tengok dah ni. Ari ambil handphone kakak ke? Ari ada ambil handphone kakak ke? Dah. Habis tu? Mana handphone kakak? Bukan dah hilang. Mama. Macam tu ke nak ingat? Macam tu ingat? Mau saja ni nak rekod anak mama malam-malam. Comel lah. Ain pakai sikit tu. Ain mana sikit? Cantiknya sikit dia. Mana benda tu? Ya, Mana dia? Apa dia? Apa dia? Ha? Mama, akak tahu dah. Mama, akak kat sini je. Ha. Kat sini je. Ha. Lepas tu akak keluar lah. Lepas tu? Pergi main kat luar apa semua. Lepas tu akak masuk, akak mandi. Lepas tu Kakak akak... letak kat mana tadi? Kat sini? Sini je. Tu apa tu? Ada phone yang tu. Ha? Pecah. Cik tengok apa? Air main. Pecah. Air main. Okey tak apa. Air nak main. Ain ada nampak tak? Ain cakap tu ada nampak tak handphone kakak? Tak ada lah. Sebab tadi akak Ain hari Awak ada bawa keluar tak? Ha? Awak ada bawa keluar tak main kat luar tadi? Tak ada. Akak tak main, akak tak buat dia keluar. Akak kat sini je. Akak kat sini je. Tu tengok cerita je. Lepas tu akak kan akak tanya ayah mama nak pergi main kat luar. Lepas tu akak duduk sini sekejap. Lepas tu akak cuba main lah. Main naik atas mandi. Lepas tu dah siap kan. Lepas tu akak nak solat naik atas. Akak carilah. Tak ada. Akak kat sini je. Ari cari dulu lah. Sekejap lagi mama datang balik. Okey? Cari elok-elok. Okey? Okey kakak? Yelah dalam biliknya tak tengah cari. Ha? Jadi cuba cari. Cuba kita cari macam ni. Yang sama. Ain tak ada ambil kan handphone kakak? Betul lah. Dah. Tadi bila kita orang tak main kat luar dulu, Ain main kat kita tak kira apa semua. Sama? Aku nak bincang sekejap. Okey. Tak apalah kalau macam tu. Okey? Tak nak tolong kakak cari tu? Ha? Lupa pula. Lupa? Kakak, handphone ada dalam komputer ke kak? Ha? Mana kau tengok baca ni? Oh, ingatkan nak handphone ada dalam komputer. Mana ada handphone dalam komputer? Jangan hilang kakak kamera tu. Handphone tu. Okey? Ain, pusing sikit lawannya awak. Wah. Ain, pusing. Pusing sikit. Wah. Pening kan? Oh, mak kau jatuh tu kulit.
sekarang ni kita tanya dia dulu. Jangan terus marah. Faham tak? Abang, abang, lepas setengah jam kita tanya lagi. Lepas tu waktu tu kita marah sikit. Bila dah nak tidur, waktu tu lah drama dia. Bila dia tak jumpa. Dia bagi tahu nenek satgi nenek ni pula. Nanti nenek marah. Tak dia marah ke? Tak tahu. Dia cakap Bukan dia mencari satu rumah. Pokok ada orang sorok. Siapa suruh? Naik. Siapa yang suruh bang? Naik bayar. Siapa yang suruh bang? Abang suruh ke? Abang suruh ke? Saya cakap lagi kan. Ya, dia budak ni. Ni kenapa ni? Kenapa ni? Dia lompat terkena. Kena kesap kana? Siku. Balik, jaga ayah bagi. Jaga ayah bagi, balik jom. Aduh, sedihnya. Dah je. Kita tunggu dulu. Sekejap lagi sejam kita akan tanya balik lepas solat maghrib. Korang nak tahu something tak? Hari ni handphone kakak hilang. Baru bagi hari tu waktu raya. Dia tak ingat. Dia tak ingat mana dia letak. Akak ingat dia letak akak letak situ je. Lepas tu macam mana boleh tak ada kalau ada kat situ? Mandi. Lepas tu dah siap mandi. Awak nak tahu tak hari tu mama jumpa dekat bawah sofa awak punya handphone. Dekat bawah sofa tu. Dan awak tak sedar pun handphone awak hilang. Tu mak cakap kenapa dia tak merata-rata. Ingat tak benda tu? Awak dia tak merata. So, sekarang macam mana benda ni? Itulah dia. Itulah dia ceritanya hari ni. Tak tahulah. Tak tahulah kita. Itulah. Tak bagi kan? Dah bagi hilang. Itulah cerita dia. Oscar tak ayam lakon? Tahu? InsyaAllah. Lagi solat dulu. Nanti sambung cari. Okay? Drama hari ini. Dah tanya adik-adik dah? Dah tanya adik-adik dah? Aina ada belum? Betul tak tahu? Okey lah. Ya, kau tak tanya dulu lagi. Cuba tanya. Kok dorang apa? Ternampak ke? Macam mana ke? Ain ada nampak tak? Nampak apa? Nampak nakak. Tak. Kenapa tu muka awak macam gelak-gelak je? Tak cari. Sebab dia tak ada turun cari. Ibadah Ain. Kau pernah rasa pelik? Kenapa tak turun cari? Ibadah. Ain nyurukkan ke? Ain ada nyurukkan tak Ain? Tadi pun kita orang main kat luar sama. Akak hilang sebelum tu ke selepas? Selepas. Baru je tadi lepas akak mandi. Lepas mandi baru perasan hilang? Tak, lepas mandi akak terus cari. Lepas mandi akak pergi ambil semayang je. Lepas tu akak kan nenek kata rehat kan. Lepas tu akak pergi cari lah. Abang ada sorokkan ke bang? Bang, awak ada sorokkan ke? Tengok selera. So ni dah malam-malam Eddie jaga anak. Tengok tak mandi lagi Erik ni tau sebenarnya. Dah lah. Erik tak mandi lagi. Kakak, pergi cari kat bawah. Sini kau. Teman akak. Teman. Eri, teman. Ya. Air pergi tidur kat bilik awak, saya. Anak, pergi tidur. Tadi bukan nak nangis ke kat bawah? Dah happy dah? Dah jumpa ke? Nak jumpa ke tak kak? belum. Pergilah cari dulu. Ayah. Supaya dia tak cari lama. Nak buat drama sikit lah. Ina kan nangis. Sebab anak-anak tak. Ya Allah, sibuk lah. So, Ina akan buat nangis sebab tak nak dia lama sangat cari dia tu. Ya. Tengok, Ina rasa nak. Ina akan ambil Ina letak tempat samurai untuk dia cari. Jahat tak? Iris, tak jumpa lagi ke? Tak jumpa lagi ke? Tak tahu
tak baik macam ni tau. Mama bagi, kakak tak jaga, kakak hilangkan macam ni. Bawa pada siapa? Kakak kan selalu letak kat dalam laci ni, tak ada ke kakak? Kadang kakak letak kat dalam laci ni kan? Oh, ni mau nak buat ni atas. Mau cari ni. Mana dia kakak letak kat sini? Itu kakak letak kat mana kakak? Mama cuba tak nak marah kau sebenarnya. Tapi kalau macam memang dah tak ada macam ni, Mama boleh jadi marah lah sayang. Mama bagi kat kakak, kakak tak jaga. Hai. Mama, kenapa Mama nangis? Kenapa? Sibuk lah pun nangis. Kenapa? Ha? Kenapa? Aku ada bawa nangis. Nanti salah. Ya ke? Oh? Kakak rasa susah tak ke? Bukan setelah bersusah. Oh, lah. Dah, pergi pujuk mama. Boleh pergi pujuk mama. Pergi pujuk mama. Sayang sikit, pergi pujuk mama. Oh, lah. Sayang dia dah. Awak mama nangis ke? Kenapa? Awak mama nangis sebab apa? Ini tak sebab apa? Teruknya awak nangis. Dah. Pergi pujuk mama. Mama nanti pujuk mama. Pujuk mama, cakap apa mama. Pujuk mama. Boleh? Comel-comel ni. Pergi pujuk mama. Si mama okey kalau kakak pujuk. Ajak mama ke mama aja teman kakak cari. Mana tu mama? Okey, jom kita cari sama. Awak dah tanya mama ke? Dah ajak mama ke cari sama? Tu. Jom. Pergi pujuk mama. Ni dah pujuk mama. Mama tunggu dah bila tu mama nangis ni. Ayah tak larat dah nak punya mama dah. Ayah sekali cantik je ke mama tu. Dah, pergi pujuk mama pujuk mama tu. Boleh tak? Boleh tak pujuk mama? Pujuk mama apa saja? Sebab tak jumpa kamu. Macam macam tu kakak ajak lah mama jom cari handphone kakak sama-sama. Pergi. Cik cakap macam tu. Mana tu mama okey cakap. Ikan jom. Air teman kat belakang. Jom. Air kat belakang. Jom. Jomlah. Jomlah. Dia pergi juga awak. Mama nangis dah. Mana handphone awak? Mama nangis dah. Mana yang bawa sebenarnya Iris? Ha?
Alah, yalah marah. Mau gurau je. Sayang mama tak? Kakak nangis sebab pujuk. Sebab mama nangis ke? Lambat sangat kakak datang. Mama cok dah. Lambat sangat mama duk tunggu kat sana. Mana kakak ni pandai mama kat sana. Kakak nak datang tapi kakak tak nak. Kakak takut mama dengan nangis. Kena dah pujuk. Mama nangis lah kena pujuk. Alah, dia tak nangis. Tahu. Mama nangis lah kena pujuk. Ayah cakap apa? Kalau mama nangis kena pujuk kan? Kalau tidak kita jentik dengan mama kan? Itu juga ya. Okey lah. Sorry. Sayang mama tak? Cium sikit. Okay, tu je video kita tadi. Thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. Ya kakak. Ya kakak. Okay lah. Bye-bye kakak. Bye-bye. Bye-bye. Marah mama ke ni? Tak. Hah? Marah mama ke? Marah mama ke? Marah mama ke? Tengok muka sikit. Tengok muka. Muka marah. Tengok korang muka dia. Siap mama ajak pergi. Teka lah mama suruh kat mana? Ha? Cerita mama suruh kat mana? Ha? Cik teka mama suruh kat mana? Tak suruh kat dalam toilet. Toilet mama? Kat tingkat toilet mama suruh kan? Mama ni. Kakak panjat benda tu dah cari. Tengok satu bilik supaya kakak nampak. Tapi tak jumpa kan? Tak jumpa Mama juga. pandai kan? Bijak juga. Mesti. Mama siapa? Janji kakak sayang mama lagi. Sayang tak? Itu je yang penting. Yang marah mama pula. Okeylah korang. Tu je. Jangan buat kat anak korang Buat. Bye. Bye-bye kakak. Cepat bye-bye. Orang nak kakak bye-bye. Semua sekali. Tahu gurau-gurau je. Kau tak takut ni tadi? Takut hilang. Takutlah. Betul? Kau tak ingat mana kakak letak? Ha? Tak bila kakak tengok satu bilik. Sampai bilik nenek. Rasa macam tak tahu nak buat apa dah. Rasa macam Rumah kita besar lah kakak. bawah dah cari. Kat dapur? Dapur tak cari. Kalau mama suruh kat dapur, kat bawah pinggan ke macam mana kau nak buat? Akak tak fikir betul tak bilik air. Anaklah nangis. Anaklah. Mama. Kalau mama dek. Kalau kan mama kata mama tak tahu juga kan. Nak kamu nak tipu. Mama tipu. Tipu juga. Maafkan mama, okey? Mama. Ha? Akak tak fikir betul tentang bilik air mama. Tak ada orang nak sorokkan bilik air kakak. Mama sorang je. Tapi dah mama kata tak tahu lah. Terima kasih sebab percayakan mama. Mama minta maaf. Tahu? Maafkan mama tak? Mama minta maaf sebab tipu. Tahu? Nanti mama tipu lagi. Boleh? Boleh ke? Terus kata mama lah. Mama minta maaf tau. Sikit cium. Cium sikit.